Dulu dia aktif, penuh gelak tawa, rajin usaha. Tapi sekarang, dia masih bekerja keras. Cuma jiwa dia dah tak ada. Senyum ada. Tapi semangat dah lama hilang. Zaman universiti, dia ketua kelab. Petah bercakap, ada semangat, ada visi. Kawan-kawan selalu kata, dia ni nanti confirm jadi orang besar. Dia tak pernah tolak tanggungjawab. Semua dia pikul. Tak pernah merungut. Dia dah kerja, baru kahwin. Hidup tengah membina. Dia masih kuat, masih diam kalau penat. Masih tak nak susahkan orang. Dia mula tanggung beban kewangan keluarga. Dia mula tolong adik, jaga mak ayah. Dia tak minta balasan. Sebab dia fikir, inilah tugas aku. Ada rumah, ada anak, ada kereta, ada kejaya. Dari luar semua nampak okey. Tapi dalam hati, dia dah mula letih. Letih bukan fizikal, tapi emosi yang tak pernah diluahkan. Dia bangun setiap pagi, bukan sebab semangat, tapi sebab tanggungjawab. Dia kerja sebab kena kerja. Dia senyum sebab kena tunjuk kuat. Dia diam sebab kalau aku cakap, siapa nak faham. Dan akhirnya, dia nampak kuat. Tapi dalam hati dia bisik, aku penat gila. Tapi aku pun tak tahu macam mana nak rehat. Masalahnya, masyarakat Melayu kita sanjung lelaki yang diam dan tahan. Kita anggap lelaki yang tak mengadu tu lelaki sejati. Kita puji lelaki yang terus kerja walau tengah sakit jiwa. Tapi kita tak nampak bila lelaki terlalu lama berlakon kuat, dia lupa macam mana nak jadi manusia. Dia mula mati dari dalam, perlahan-lahan tanpa siapa sedar. Kalau kau lelaki dan kau rasa macam tengah hidup, tapi jiwa kosong, itu bukan sebab engkau lemah. Itu sebab kau dah terlalu lama tangguh hak kau untuk rasa. Dan kalau kau isteri, jangan tunggu suami rebah, baru kau sedar dia penat. Tapi kenapa lelaki tak reti nak minta tolong? Kenapa dia terus diam, walaupun jelas dia perlukan seseorang? Kita sambung dalam bahagian 2 esok, kenapa lelaki letih tapi tak reti rehat? Kisah ego, sangkaan dan tanggungjawab terlampau.